Imam Ahmad riwayat. Imam Ahmad ni dia terkenal dia dengan ulama hadis. Imam Ahmad ni terkenal ulama hadis dan ulama fiqh juga ada mazhab dia Hambali. Imam Syafi'i terkenal dengan ulama hadis dan ulama fiqh. Adapun Imam Bukhari dia lebih terkenal dengan ilmu hadis. Tapi fiqh pun dia ada, tapi lebih terkenal dengan ilmu hadis. Imam Muslim itu juga lebih terkenal dengan ilmu hadis. Jadi ulama-ulama ni kita kena faham juga. Ada yang bahagian pakar bahagian Quran, pakar di bahagian Quran. Ada pakar bahagian hadis, ada pakar bahagian fiqh. Nak cari pakar belaka 10 ilmu payah. Nak cari pakar belaka 10 ilmu dia pakar. Quran dengan qiraatnya, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya. Patu tafsir pula dengan ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Payahlah nak jumpa habis dia tahu belaka. Sebab ulama tahu belaka memang berat nanang. Tanya 20 soalan habis dia jawab. Tanya 30 habis dia jawab. Saya masa belajar di Yaman dulu, Qadi Yaman, dia pun tak jawab habis. Dan dia marah pula, dia mungkin tanya soalan lain. Aku ngajar bab mayang Qadi Imrani nama. Saya dah tua dah dia. Dia jadi kawan-kawan ni, musyrih ni, kau jangan tanya soalan lain. Orang alim lah qadi besar. Ulama besar dunia maknanya. Boleh ngajar Quran, yang ngajar mayang. Soalan tu sampai yang tanya ke lain. Maknanya nak ceritanya bahawa ulama-ulama ni ada bidang-bidang dia. Kita tak ambil jenis ulama main tahu belaka ni melek ni. Mu politik pun tak ngaji. Mu politik tak ngaji. Sebut politik boleh. Bukan cerita hak luar-luar kulit boleh. Mu bukan ngaji bidang politik. Ngaji politik ustaz. Saya ngaji politik. Ngaji bila? Hak zaman bila? Hak Abbasiyah. Tak boleh. Politik nak baca hak learning. Hak dulu boleh ke awak buat baca tu sebagai umum asas tu. Tapi hak learning mu kena ngaji. Politik ni benda baru macam kereta. Mu naik kereta kuda. Politik ni macam kereta lah. Kereta kuda awak mari learning. Dah siapa nak khabar. Mundur. Politik mu akan jadi sepik. Jadi mundur maknanya. Dah. Naik kereta. Kereta gear gogak-gogak gini awak tak main dah. Gear awak panggil otomatik dah maknanya. Politik itulah. Politik benda gitu. Sebab tu dia berubah-berubah. Ini ikut zaman Nabi. Mana boleh. Nabi tak suruh ikut dia politik. Naik kuda tak suruh ikut dia. Semayang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Haji pula. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambillah ibadat hajimu daripada aku. Jangan tiru orang lain. Akidah ambil hak Nabi. Semayang ambil hak Nabi. Politik mu kena ambil hak semasa. Mu duduk Malaysia ambil Malaysia. Hak zaman moden ambil zaman moden. Bala dengan orang nak ikut Nabi ni. Ikut Nabi wala mubang dah cerita ni. Memanglah politik tu dalam Islam. Tapi pengurusan keadaan semasa ni kena ambil kira. Pasal dia panggil dia berubah.